Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay geng, video lepas aku ada mention pasal rimba rekreasi Bukit Bertangga. Okay, hari ni aku nak bawa korang explore kat dalam ni. Di video lepas aku tak bawa korang pergi dalam ni sebab jauh sangat dan tempat kawasan pembuhutan. Jom kita pergi explore. Alright, let's go. Bukit Bertangga ni terletak di Perda Kumai. Perda Kumai di Bera. Jadi tempat dia di dalam sikit. Daripada besar Perda Kumai, memasukkan dalam ke belakang hingga ke papan tanda yang kita nampak tadi. Okey geng, ini antara jeram-jeram yang ada pada Bukit Bertangga ni. Ini kita jumpa pada jambatan pertama. Air pun tak berapa banyak. Mungkin dah beberapa hari tak hujan. Ini tempat-tempat redah yang disediakan. Yang tu anak buah aku. Jom kita explore ke dalam lagi. Okey geng, kita dah sampai ke Bukit Bertangga. Ada beberapa orang keluarga sedang berkelah di sini. Macam kita nampak kat pintu masuk tadi ada beberapa biji kereta. Mungkin pengunjung-pengunjung yang hadir. Okey, kita cari spot mana yang cantik. Let's go. Air kurang sikit lah kali ni geng. Mungkin sebab dah beberapa hari tak hujan. Jadi tapi walau bagaimanapun tetap juga ada pengunjung yang hadir untuk bawa anak-anak dan keluarga berkelah. Alright, kita masuk ke dalam lagi. Dikabarkan Bukit Bertangga ni ada sebanyak 7 tingkat Tapi yang atas-atas tu itu geng-geng hiking je lah boleh masuk. Kita pun tak ada buat apa-apa preparation. Jadi kita tengok mana yang dapat je lah. Okay geng, air pun tak berapa cantik lah geng. Ada yang tempat yang keruh. Tapi masih juga orang-orang kampung ataupun pengunjung pampiran datang untuk mandi-mandi. Itu dia. Jalan memang trail betul lah geng. Sini pun ada pengunjung juga datang. Sebab kat bawah tadi tu ada orang mandi geng. Kita tak payah kacau lah biarkan. Jadi kita daki sikit ke atas. Tengok mana lagi tempat yang best. Wow. Bahaya kalau terpijak ni geng. Hati-hati. Hutan rekreasi ni tinggi lagi geng. Ada disediakan anak tangga boleh panjat sampai ke atas. Tapi siapa yang nak panjat, pergilah panjat. Aku tak larat geng. Ni pun dah mencangut dah. Sungai dan jeram semua ada belah bawah sana Tak lepas nak masuk lah tadi ada orang mandi. Segan pula nak lalu kat mereka. Tak apa, kita try cari jalan lain. Okey, ini antara salah satu lubuk yang dekat sini lah. Air sikit keruh. Dan air pun cetek sikit menyari. Tapi tak apa, tetap juga boleh buat mandi-manda.
Tempat ni bersemak sikit sebab tak ada penjagaan semua masih natural. Nak mai datang, nak healing pun boleh geng. Padahal sini hutan semula jadi dengan bunyi unggas ni kan. Memang syahdu. Ada anak ikan sini geng ada jala, ada pancing, boleh lah cuba. Tapi ikan dia semua kecil-kecil lagi lah. Ikan besar-besar mungkin belah atas sikit. Okey geng, tapak kemah pun ada disediakan di sini Siapa kaki camping boleh datang sini. Sediakan tapak kemah. Okey geng, video hari ni tak berapa panjang sangat lah. Sebab aku just nak explore, nak tunjukkan sikit lokasi Bukit Bertangga seperti yang aku mention sebelum ni. Jadi bateri pun dah ke habis. Aku pun lepas ni nak balik ke Melaka. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Kalau sudi, tolong komen, like, subscribe dan tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Okey geng, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.